mengetahui mengenai cendawan susu harimau, ia susah untuk ditemui dan juga ia susah untuk ditanam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ia, kita saksikan paparan ini. Cendawan susu harimau atau dikenali sebagai Lycnosus rhinoceros dipercayai tumbuh di atas tipisan susu harimau yang jatuh ke tanah semasa menyusukan anaknya. Dari situlah ia mendapat namanya. Mengikut kepercayaan, hanya mereka yang bertuah akan menemui cendawan ini. Ciri-ciri cendawan ini ialah ia mempunyai payung yang berbentuk bulat dengan pusatnya pada hujung batang, berwarna perang kemerahan pada bahagian atas dan putih serta berporos di bahagian bawah. Ubinya berbentuk oval, tidak sekata. Isi putihnya padat, kulit luar berwarna perang kehitaman, keras dan berkedut. Apa yang kita saksikan sekarang ini adalah peringkat pertama ataupun proses pertama untuk tanaman cendawan susu harimau, di mana media yang digunakan antaranya beras dan juga air. Idea untuk menanam cendawan susu harimau ini timbul apabila Dr. Tan mendengar ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa persidangan Bio Malaysia 2002 mengatakan susu harimau boleh menyembuhkan batuk kroniknya. Bermula dari situ timbul minat beliau untuk terus mengkaji. Menurutnya, masalah utama ialah ia amat sukar ditemui dan wujud sebagai cendawan tunggal di tengah-tengah hutan. Setelah menjalankan penyelidikan hampir 8 tahun, akhirnya beliau berjaya menemui bahan-bahan campuran untuk proses menanam cendawan susu harimau ini. Selepas proses pertama siap dilakukan, media ini akan dimasukkan ke dalam bekas autoclave ini dan kemudian dimasak. Setelah selesai mencampur bahan tadi, bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin khas untuk dimasak. Proses ini perlu dilakukan mengikut masa dan suhu yang ditetapkan agar campuran tadi benar-benar seperti yang dikehendaki. Melalui pembiayaan Teknofund, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta kerjasama Mardi, syarikat ini telah berjaya membangunkan teknologi penanaman cendawan susu harimau untuk tujuan komersial. Kelulusan pihak berkuasa merupakan jaminan utama untuk mengembangkan kegunaan cendawan susu harimau. Sebenarnya, cendawan susu harimau telah digunakan sejak abad ke-18 bagi mengubati berbagai jenis penyakit. Buat masa ini, Dr. Tan hanya berupaya mengeluarkan 100 kg ubi cendawan susu harimau sebulan. Bahan campuran tadi akan dibawa ke dalam makmal untuk dicampur dengan cendawan susu harimau yang asli. Bahan tersebut perlu digaul bersama. Proses pembenihan ini perlu dilakukan dengan teliti agar benih cendawan yang liar dapat hidup dengan subur dan membiak dengan baik. Keadaan steril dan bilik kawalan suhu serta pengudaraan digunakan untuk pertumbuhan cendawan susu harimau. Ini kerana penanaman yang dalam keadaan terkawal dapat menghasilkan cendawan susu harimau yang lebih berkhasiat dan tetap berbanding cendawan susu harimau yang ditanam secara semula jadi. Masyarakat Cina merupakan pengguna cendawan herba terbesar di dunia serta memilih cendawan susu harimau sebagai salah satu daripada 10 cendawan yang berpotensi untuk dikomersialkan. Menurut Dr. Tan, beliau berjaya menggunakan kaedah saintifik untuk menanam cendawan itu di dalam persekitaran terkawal. Ini membolehkan ia dihasilkan dalam kuantiti yang banyak untuk tujuan komersial. Sekarang ini saya berada di bilik pengkulturan ataupun bilik pembiakan benih cendawan susu harimau, di mana benih ini akan mengambil masa 3 hingga ke 6 bulan untuk proses matang. 2002 semasa Tun Dr. Mahathir yang menceritakan cendawan susu harimau ini yang mengubati masalah-masalah batuk semasa Bio Malaysia 2002, dia memberi saya inspirasi untuk kaji secara mendalam untuk cendawan ini.
Dari sanalah kita baru mulakan pengajian cendawan susu harimau sehingga 2 tahun 2008 kita baru ada mendapatkan teknik-teknik penanaman cendawan susu harimau. Melalui pengajian kita dapat tahu cendawan susu harimau yang dihasilkan daripada hutan itu kadang-kadang menghadapi masalah khasiat dia. Kerana di hutan di negara kita ini dia tidak sahaja satu jenis cendawan susu harimau. Dia sebenarnya mempunyai lebih daripada satu jenis cendawan susu harimau. Dan antaranya cuma satu spesies ataupun satu jenis itu yang mempunyai khasiat yang diamalkan. Jadi yang jenis yang ada khasiat itu yang kita tanam. Jadi kita boleh melalui proses pentanaman ini kita boleh mengatasi beberapa masalah, terutamanya masalah pencemaran kuman-kuman yang berlaku pada keadaan semula jali. Kemudian cendawan yang kita hasilkan ini juga mempunyai khasiat yang lebih berbanding dengan cendawan susu harimau yang didapat daripada hutan-hutan. Bagi memastikan khasiat yang berkualiti tinggi, pelbagai kajian dan penyelidikan dibuat di Makmal agar penanaman cendawan ini benar-benar terjaga dan setanding dengan cendawan yang asli. Ia juga bagi memastikan cendawan ini bebas dari jangkitan bakteria ataupun kuman. Penggunaan teknologi terkini seperti teknik penanda genetik DNA membolehkan penghasilan spesies cendawan susu harimau yang sebenar dan berkhasiat tinggi. Ini membuktikan bahawa cendawan susu harimau sesuai untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Melalui penyiasatan kita dapat tahu terutama bagi mereka yang mengamalkan perubatan tradisi, dia selalunya menggunakan cendawan susu harimau ini untuk mengubati delah ataupun demam, batuk, sebarang batuk jenis yang berkaitan dengan paru-paru, dan juga digunakan untuk menguatkan badan serta mengubati masalah-masalah yang berkaitan dengan kanser. Untuk penanaman cendawan susu harimau ini, kita perlu dapatkan cendawan susu harimau yang didapati daripada hutan. Kemudian kita akan bawakan cendawan susu harimau ini ke dalam makmal dan kita akan ambilkan tisu itu masuk dalam pertumbuhan dalam plate agar. Kemudian untuk mendapatkan mycelium yang ditumbuh dengan sihat pada plate agar. Selepas ini kita akan pindahkan plate agar ini ke dalam botol yang mengandungi bahan-bahan bijian untuk pertumbuhan. Dan dari sananya bila pertumbuhan dah sempurna, kita akan pindahkan masuk dalam media dalam berbentuk kotak yang mengandungi bahan-bahan pertumbuhan. Dan dari sana dia akan membiak dengan elok, dan melalui masa-masa tertentu dia akan membuat perubahan sampai akhirnya dia akan tumbuh menjadi cendawan susu harimau yang berbentuk besar, yang boleh haus, yang boleh dituaikan. Ini adalah contoh-contoh cendawan yang telah sempurna yang boleh dituaikan. Cendawan yang dibiak ini akan tumbuh dengan baik seperti yang terdapat di dalam hutan. Hasil daripada kajian yang dijalankan, cendawan susu harimau ini berjaya dihasilkan melalui tisu didik. Berdasarkan kajian yang dijalankan juga, cendawan susu harimau mempunyai 3 fungsi utama, iaitu anti-inflamasi, anti-tumor dan meningkatkan ketahanan badan. Berbagai khasiat dan kelebihan yang diperolehi daripada cendawan susu harimau ini. Ini terbukti cendawan susu harimau dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Produk ini juga mendapat pengiktirafan halal
Kementerian Kesihatan Malaysia, Guinness Book of Record, Sijil Organik Malaysia dan Amalan Penghilangan Bayi. Produk yang dihasilkan daripada cendawan ini mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan pesakit yang menggunakannya. Biasanya orang dewasa hanya memerlukan 0.5 gram sehari untuk berbagai penyakit. Pengambilan cendawan susu harimau dengan berlebihan tidak meninggalkan kesan negatif. Kajian yang dijalankan menunjukkan tidak ada kesan dos berlebihan walaupun diambil 10% berbanding berat badan. Malah kajian menunjukkan bayi seawal usia 6 bulan telah menggunakannya. Kita bercadang untuk membesarkan penanaman cendawan susu harimau ini pada skala komersial supaya boleh menghasilkan cendawan susu harimau yang mencukupi untuk dipasarkan dan supaya rakyat-rakyat Malaysia boleh mendapat cendawan susu harimau ini untuk kebaikan hasiat dia. Diharapkan paparan pada minggu ini dapat memberikan input dan juga maklumat yang berguna buat semua penonton setia Agrotech. Jika anda mempunyai sebarang cadangan ataupun komen, bolehlah menghubungi kami di alamat yang tertera di kaca televisyen anda. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan, ingatlah, pertanian adalah perniagaan.